Yang pertama kita jemput bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir. Alamak, tidak ada. Saya tak ada banyak nak cakap. Orang pencen macam itulah. Jadi dia orang tanya saya tadi pasal ong tiket. Saya tak kata apa, saya tak tahu apa. Tapi nampak dia betul tak betul. Tapi nampak dia kiat sikit. Jadi apa nama ni? Tak ada apalah. Terima kasih. Tun Dr. Mahathir. Sekarang kita persilakan Menteri Besar Selangor Tan Sri Khalid Ibrahim. Songkok. Saya dah kata dah, babi jangan kacau. Dia orang duk, bila saya nak pindah kandang babi, dia orang bising. Jadi babi marah, dia dapat sesemang. Jadi kalau babi demam, bukan kita semua mati, dengan saya sekali mati. Terima kasih. Itu Menteri Besar Selangor. Sekarang kita jemput Ramlah Ram nama pula dah. Datun Lim Keng Yik. Terima kasih ya. Karena jemput saya orang lama lah. Cilaka. Dia orang tanya saya, kahwin untuk melahirkanlah Malaysia. Dia cakap mau kahwin campur. Ini saya tak berapa setuju. Sebab saya jiran dia engineer, dia kahwin Melayu punya accountant. Tak ada masalah. Beranak keluar anak India, cilaka. Saya tanya Mahathir, dia cakap apa dia? Mahathir cakap apa nama ni, sampai sekarang tak ada nama. Saya tanya Pala, dia